Assalamualaikum, dah kembali lagi kat channel aku. Dekat channel aku. Dan hari ni malam ini dan mungkin esok aku akan upload video ni, iaitu esok akhir tahun. Akhir tahun. Selamat tahun baru. Selamat akhir tahun sebenarnya sekarang. Okey, jadi video kali ni seperti yang kau baca, aku nak cepatkan sebab aku tak nak video lama-lama. Aku malas nak cakap lama-lama. Jadi kita jelas je 3 top barang bandai, maksud aku Gunpla, yang sesuai untuk korang beli. Tapi 3 ni aku tak ada lagi. Tapi lepas aku tengok review, aku rasa ni memang layak beli. Yang pertama, The Engineering of Bandai untuk awal tahun, HGG Quartz dengan G-Freight. Walaupun G-Freight keluar selepas tu, tapi lah dia pakai runner yang sama. Walaupun G-Freight harga dia agak lebih mahal. Waktu aku tengok tu, aku tengok review, aku macam Bandai Engineering dia dah gila tu. Dia design G-Quartz yang sekompleks tu, kompleks gila. Dia boleh jadikan Gunpla yang gila, mudah gila nak pasang. Yelah, walaupun ada bahagian kecil-kecil, kecil dia tu setara RG Crossbond. Walaupun aku belum pasang lagi RG Crossbond. Sebenarnya ada rancangan nak pasang je lah, tapi rancangan tak semestinya jadian lah. Okey, dan barang kedua ni memang aku nak SDMG Ariel. SDMG Ariel. Shield dia, kita dah tak payah pakai alat bantu, dia boleh sambung sendiri. Shield dia. Lepas tu apa tu nama dia, permit Cisco apa entahlah tu, yang warna biru merah tu, boleh tukar warna merah, boleh tukar warna biru. Yang tu best. Tak payah pakai stiker, pakai clear parts. Parts biasa. Yang warna merah tu tak silap boleh UV light, tak silap aku. Sekejap, aku cakap laju sikit Dan untuk barang yang pertama, yang ni aku tak patut cakap banyak kot, sebab barang ni memang betul-betul masterpiece lah. Barang ni kalau kau nak beli, tapi pastikan yang murah. Yang murah. Apa lagi kalau kat RG-Wing Zero yang TV version. Bukan yang Endless Wars yang sayap malaikat tu, tapi yang TV version. Yang baru keluar tu kan. Iaitu thruster dia boleh jadi bunga, bazooka dia gabung pun semua. Aku dah tengok dah. Aku dah tahu review. Aku belum ada lagi, tapi mungkin aku akan pasang tahun ni. Mungkin. Walaupun tahun ni lah aku nak masuk GBWC kan, pakai 3 dom. Dan kalau aku menang pergi ke Jepun kategori U14 memang akan ada yang pergi ke Jepun. Kira yang especially yang tempat pertama lah. Aku mungkin akan buat vlog jalan-jalan kat Jepun, vlog special anjay. Okey, jadi tu je lah video untuk kali ni. Aku nak sambung buat video pasal 3 top barang bandai paling sampah. Jadi bye.